Desain motat tapi harga bawah daripada RM8,000. Inilah dia, Mauro Bedelli T250. Jom tengok apa yang ada dekat motor ni. Enjin yang digunakan sama saja seperti Touring T250X, didatangkan dengan 249cc yang menghasilkan 22.4 horsepower dan juga 22.3 Nm torque. Motor ni pun menggunakan oil cool dan juga air cool. Dan ramai yang tanya, carburetor ke injection? Yang ni pakai injection, sama je dengan T250X. Dan inilah bunyi dia. Untuk bahagian hadapan didatangkan dengan lampu LED, terdapat dua projector light sama je macam T250X. Cumanya yang didatangkan dengan mudguard yang lebih panjang di bahagian hadapan. Belakang pun didatangkan dengan lampu LED. Untuk bahagian bawah didatangkan dengan single disc ABS dual channel dan menggunakan tayar daripada Yuan Jin bersaiz 90-90-19 dan belakang pula bersaiz 110-90-17 dan kedua-dua tayar menggunakan tube. Untuk suspension, depan menggunakan upside down fork, belakang pula menggunakan monoshock. Untuk tinggi seat dia 820mm sahaja. Kalau korang berketinggian 165 dan ke atas memang tak ada masalah, tapi kalau korang rendah daripada tu, kita boleh rendahkan lagi motor ni. Untuk berat pula motor ni 156 kg sahaja. Memang sangat-sangat ringan, memang sangat sesuai untuk korang yang nak pergi off-road. Kapasiti tangki minyak pula 11.7 liter. Untuk aksesori motor ni datangkan dengan handguard, belly pan dan juga digital meter. Jadi untuk motor yang ala-ala motat ni, harga baru RM7,988 sahaja. Alif ada color grey, hitam dan juga merah. Jadi kalau korang minat, boleh tekan link di bio.